November 2020. Tarikh yang takkan dilupakan. Segalanya bermula dengan satu thread di Twitter oleh Ainun Najwa. Dia mendedahkan kawan dia telah diperkosa oleh seorang pendakwa selebriti. Syed buat laporan polis, nafikan segalanya dan kata itu fitnah jahat. Tapi ciapan tu macam api dalam sekam. Sekejap je, lebih ramai wanita mula berani bersuara. Mereka kata, saya pun kena. Dia ajak saya ke rumah. Dia guna alasan nak ajak agama. 9 laporan polis dibuat dalam masa yang sangat singkat. 9, geng. Bukan 1. Ini bukan lagi kebetulan. Ini adalah satu corak atau pattern yang menakutkan. Di tengah-tengah kekecohan tu, muncul satu lagi plot twist. Bapa kandung Syed sendiri bersuara secara terbuka. Ini bahagian yang paling pedih. Bapanya mendedahkan bahawa hubungan mereka dah lama renggang sejak Syed sertai dunia hiburan. Bapanya pernah pesan, jangan guna agama untuk dunia. Bila bapa sendiri keluarkan kenyataan macam tu, netizen mula berubah arah. Kalau bapa sendiri pun tak percaya anak, siapa lagi? Ini adalah tamparan hebat kepada imej Syed sebagai anak yang soleh. Kita akan bincangkan betapa besarnya impak kenyataan keluarga dalam kes jenayah seperti ini dan bagaimana ia mempengaruhi persepsi hakim dan masyarakat. Perjalanan Mahkamah Syed ni macam roller coaster. Mula-mula, dia didakwa atas banyak pertuduhan. Ada cabul, ada seks luar tabik dan ada rogol. Pada satu tahap, dia pernah dilepaskan dan dibebaskan sebab mangsa dikatakan tak mahu teruskan. Masa tu, Syed sujud syukur. Penyokong dia kata, kebenaran telah menang. Chop, chop, chop! Sebelum kita sambung kisah yang lagi pedas, kalau korang suka analisis deep macam ni, jangan lupa like, share and subscribe Oi Jom, sumber gosip paling bersih tapi pedas dekat Malaysia. Okey geng, kita sambung. Tapi, pihak pendakwaan buat rayuan. Kes rogol di Shah Alam dibuka semula. Dalam perbicaraan ni, keterangan mangsa sangat menyayat hati. Mangsa ceritakan bagaimana dia rasa terpukau dan tak berdaya. Hakim Adil Abdul Majid dalam keputusannya sangat tegas. Beliau kata, pembelaan Syed hanyalah penafian kosong. Tak ada bukti kukuh untuk sangkal keterangan mangsa. Keputusan mahkamah semalam membuktikan bahawa tangisan di kandang tertuduh tidak dapat memadamkan fakta jenayah yang telah berlaku. Sekarang kita masuk bab paling pedas, penunggang agama. Istilah ni makin popular sejak kes ni. Kenapa masyarakat Malaysia sensitif? Sebab kita sangat hormat pada orang yang bawa imej agama. Bila kepercayaan itu dikhianati, marahnya luar biasa. Kes Syed ni jadi pengajaran besar. Jangan mudah percaya hanya kerana seseorang itu nampak warak di media sosial. Kita kena bezakan antara ilmu agama dengan perangai individu. Isu ini juga membuka mata jabatan agama dan pihak berkuasa untuk lebih ketat memantau siapa yang boleh bawa gelaran da'i atau ustaz supaya nama suci Islam tak terus dicemarkan oleh segelintir individu yang ada agenda gelap. Akhirnya, selepas 6 tahun bertarung, keadilan berpihak kepada mangsa. 10 tahun penjara dan 3 sebatan adalah satu hukuman yang sangat berat. Tapi ia adalah mesej kepada dunia. Jangan sesekali ambil kesempatan atas kelemahan orang lain. Terima kasih sebab terus menyokong Oi Jom. Kita doakan agar mangsa-mangsa dalam kes ini mendapat ketenangan yang mereki selama ini. Dan corak Syed, semoga tempoh di penjara menjadi rorang untuk dia benar-benar bermuhasabah dan bertaubat. Korang rasa macam mana? Hukuman ni adil ke tak? Tulis kat komen bawah. Kita jumpa lagi di video akan datang.